Melaka TMC dalam perlawanan penuh kontroversi manakala juara Piala Sumbangsih Perlis menumbangkan Melaka 3-0 di Stadium Hang Tuah. Lain-lain keputusan, juara Liga Super musim lalu, Negeri Sembilan Nazar tewas 0-1 kepada Kedah. Terengganu seri tanpa jaringan bertemu Perak di Kuala Terengganu. Sarawak tewas 1-2 kepada Johor FC dan DPMM Brunei sekadar seri 1-1 berdepan Pulau Pinang. Di Stadium MBPJ, TMFC menjadi tuan rumah kepada Selangor bermain dengan permainan kemas sejak awal permainan. Berdepan barisan pemain muda Selangor yang menewaskan skuad Melaka minggu lepas, TMFC dilihat lebih matang ketika mengawal bola. Serangan awal TMFC ke kubu Selangor membuahkan hasil apabila Tengku Abdullah Raja Hassan yang tidak dikawal pemain Selangor merembat bola menewaskan penjaga gawang Selangor Megat Amir Faizal. Selangor sekali-sekala melakukan serangan tetapi kerap kehilangan bola di tengah padang. Separuh masa pertama, Selangor ketinggalan 0-1. Bermula separuh masa kedua, Selangor seakan mendapat tonik baru apabila kerap menggasak kubu. Namun kegairan pelawat memburu gol penyamaan antara nyata memakan diri. Pada minit ke-50, Effendi Malik berjaya menguis masuk bola ke gawang Selangor hasil hantaran lintang Tengku Hasbullah Raja Hassan. Selangor yang ketinggalan menggandakan asakan. Dengan sokongan padu penyokong, barisan muda Selangor mendapat banyak peluang menjadikan gol tetapi benteng TMFC terlalu kebal. Dalam kegairan itu, perlawanan semakin tegang dan pemain mula bermain kasar. Pelbagai insiden kekasaran nyata tidak mampu dibendung pengadil Murugan Ramachandran sehingga beberapa pergaduhan melibatkan pemain kedua-dua pasukan. Akibat daripada itu, pemain TMFC Hafizi Awang diarah keluar padang setelah dihadiahkan kad merah oleh pengadil kerana menendang bola meskipun pengadil membunyikan wisil menghentikan permainan. Kaji semula sistem ranking itu antara kesimpulan